Senyum bukan lagi tanda gembira. Ia tanda kau masih boleh diterima. Selamat datang ke Studio Dua Garis. Hari ini saya Sena dan kawan baik saya, Raka, akan bercerita satu cerita atau fakta hari ini. Saya tahu anda tak sabar untuk dengar cerita, jadi marilah saya bagi Raka untuk bercerita untuk anda semua. Dulu, senyum sebab gembira. Sekarang, senyum sebab perlu. Di tempat kerja kalau kau tak senyum, kau dianggap susah didekati. Di media sosial, kalau kau tak nampak ceria kau dianggap negatif. Dalam keluarga pun sama. Senyum supaya tak menyusahkan orang lain. Dan perlahan-lahan senyuman bertukar fungsi. Bukan lagi reaksi, tapi alat-alat untuk nampak stabil. Alat untuk nampak kuat. Walaupun sebenarnya, kau cuma penat. Senyum jadi mata wang sosial sebab ia murah. Tak perlu cerita, tak perlu jelaskan. Tak perlu buat orang lain rasa bersalah. Jap iklan. Kalau korang nak belajar buat video AI dengan macam-macam animasi atau pelbagai cara, jangan lupa tengok pin video, pin playlist atau di bio. Okey, sambung. Satu senyuman kecil cukup untuk tutup semua benda yang kau tak sempat proses. Dan dunia suka versi itu. Versi yang senang. Versi yang tak minta apa-apa. Masalahnya bukan orang suka senyuman. Masalahnya ialah bila kita mula rasa bersalah kalau tak boleh senyum. Seolah-olah letih itu kelemahan. Seolah-olah jujur itu beban. Seolah-olah perasaan sebenar perlu disorok supaya tak rosakkan suasana. Dan masa tu senyuman bukan lagi ekspresi. Ia jadi syarat. Mungkin sebab tu ramai orang senyum di luar dan runtuh bila seorang diri. Bukan sebab mereka palsu, tapi sebab dunia ajar mereka satu benda. Kalau kau nak diterima, kau kena nampak okey. Walaupun kau tak okey, yang pelik tu bukan dunia. Kita. Dalam video tadi, kita dapat tambah satu ilmu untuk hari ini. Kalau korang rasa video tu bermanfaat, sila follow dan komen untuk konten yang seterusnya. Bye!